Tahukah anda ada satu amalan yang memanjangkan umur serta menjadi puncak rezeki dan juga meraih kejayaan kemenangan, iaitu amalan berinfak. Masya Allah. Berinfaklah kepada dana pengurusan dan pembinaan MTS FAST sekarang. Infak sedikit tanda ingat, banyak tanda mampu. Dan selagi mana anda ikhlas menyumbang, selagi itulah pahala menderu-deru menanti anda, insya-Allah. Itu dia insya-Allah keberkatan Ramadan terakhir melalui infak para penonton yang saya hormati. Kita akan bersama dengan ikon Ma'atafiz Sains Fatimah Az-Zahra iaitu Al-Fadhil Ustaz Hanafi Abdul Malik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lama tak nampak Ustaz. Insya-Allah. Jadi Ustaz semoga diberikan keberkatan, keberkahan insya-Allah. Dan Ustaz kalau kita tengok Ramadan ni dah hampir ke penghujungnya. Semalam hari ni pun dah 27 Ramadan. Jadi macam mana kita nak sesuaikan dengan tajuk kita? Keberkatan Ramadan terakhir melalui infak, dan kita nak capai keikhlasan tu. Kita kata, oh dia dah nak habis-habis dah ni, tak apalah kan. Dah Lailatul Qadar. Dah. Mungkin Lailatul Qadar ni semalam ni rasanya macam hujan je daripada semalam kan. Pagi ni redup je, pun tak tengok redup ke tak redup kan. Hujan kat luar. Ya, Masya Allah. Jadi itulah dia bagaimana untuk kita mencapai keberkatan itu melalui infak. Dan barangkali Ustaz boleh cerita juga lah berkenaan dengan terkini info lanjut berkenaan Ma'atafiz Sains Fatimah Az-Zahra. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada penonton TV Al-Hijrah yang baik hati lagi pemurah. Alhamdulillah, sebagaimana daripada awal Ramadan, sebelum Ramadan kita dengar ayat Al-Baqarah 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana umat terdahulu, moga kamu bertakwa. Takwa ni garisan penamat. Kalau kita lari 100 meter, garisan penamat dia takwa. Siapa langgar garisan penamat di garis yang tali di garisan penamat, dia dapat takwa. Dia takkan ni. Apa dia takwa? Cinta. Sebab tu ramai para ulama dia sedih bila nak berpisah dengan bulan cinta Allah kepada hamba-Nya. Jadi kita di garisan penamat ni, kita kena lari 100% supaya kita tidak gagal ataupun jatuh di tengah jalan. Janganlah 10 Ramadan pertama penuh masjid surau. 10 Ramadan kedua dah tinggal separuh. 10 Ramadan ketiga dah tak ada ramai. Sebab tu hikmah antaranya disembunyikan Lailatul Qadar di 10 Ramadan terakhir. Dan Masya Allah, Tabarakallah tuan-tuan, orang yang dah dapat pingat emas cinta Allah, masuklah hati dia menendang cinta dunia. Dia tak nak berpisah dengan Ramadan. Itu dia. Dan Masya Allah, ada orang dapat beribadah pada malam Lailatul Qadar, mengaji Al-Quran. Kadang-kadang kita mengaji Quran, Amy, banyak tajwid yang silap. Kadang-kadang kita qiyamul lail, doa, kita tak khusyuk. Betul. Tapi antara kaedah yang paling mudah untuk amalan kita diterima oleh Allah, infak. Allah. Apa dia infak? Infak maknanya belanja. Apa dia belanja ni pula? Dia ada satu sunat, ada satu wajib. Sunat sedekah, wajib nafkah. Kan mudah faham. So tuan-tuan, amalan sunat tapi pahalanya fardu dalam bulan Ramadan tak lain dan tak bukan adalah bersedekah. Rasulullah SAW seorang yang pemurah, tapi lebih pemurah di dalam bulan Ramadan. Jadi apa dia takwa? Takwa cinta pada Allah dan Allah mencintai kita. Ciri takwa ada 2 T. Takut tapi taat. Dua T. Takut, taat. Dan ciri orang bertakwa ada 3 P, 1 B. Taat itu sudah cukup gambaran orang ini bertakwa. Tapi Allah tetap perincikan dalam surah Ali Imran ayat 134. P yang pertama pemurah, P kedua penyabar, P ketiga pemaaf, dan 1 B baik. Pemurah, apa dia? Ali Imran beritahu, iaitu mereka yang suka bersedekah. Waktu senang ataupun susah. Waktu senang-senanglah kita bagi. Waktu susah ni nak bagi. Tapi Allah uji kita. Mana yang lebih kau cintai? Allah, Tuhan,
atau wang simpanan. Ini ujian berat. Tapi orang yang dapat takwa dan cintakan Allah, tak apa. Allah akan gantikan mereka yang bersedekah. Allah akan gandakan. Sebagaimana satu biji benih, Allah akan gandakan. Satu biji keluar 7 tangkai. 7 tangkai setiap satu itu 100 biji. Maknanya satu gandaan 700. Ya Allah, ini jaminan Allah, bukan jaminan manusia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sempena bulan Ramadan yang belum berakhir dan belum meninggalkan kita ni, sama-samalah kita berinfak, berzakat dan berwakaf untuk pembinaan Pusat Kecemerlangan Pendidikan Mahat Tafiz Sain Fatimah Az-Zahra, atau nama ringkasnya MTS FAS. Ditubuhkan pada tahun 2011, beroperasi di lot-lot kedai yang disewa. Namun berjaya melahirkan hafiz yang profesional, yang selives kebangsaan berdaftar dengan Kementerian Pendidikan Malaysia. Antara 1,000 yang berdaftar, kami ranking nombor 7. Dan Masya Allah tuan-tuan dan puan-puan, semua selives agamanya diluluskan oleh Jabatan Agama Islam Selangor. Dan dalam masa yang sama tuan-tuan, kami ni penolong amil zakat. Dan kami berdaftar di bawah Perbadanan Wakaf Selangor. Jadi sesiapa yang berinfak pada pagi ini, bukan sahaja dapat jaminan daripada Allah, rezekinya bertambah, dosanya diampun, dia juga dapat pemotongan cukai. Masya Allah, bukan 10, tapi 100%. Jadi tuan-tuan, tak rugi. Tapi Ustaz sedih lah sejak akhir-akhir ini. Ramai orang suka sedekah pada scammer. Sedih. Dia buat scammer yang kaya raya. Niat dah baik dah tu, Ustaz. Niat dah baik. Tapi dia mungkin dapat pahala, tapi tidak jariah itu. Maknanya berterusan. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW beritahu, bila mati anak Adam, terputus segala amalan kecuali 3 perkara. Sedekah jariah. Berpanjangan. Selama mana Mahat Tafiz Sain Fatimah Az-Zahra ni terdiri, pelajar-pelajar di dalamnya, di sekolah rendah dan sekolah menengah, dikumpulkan sekali, menghafal Al-Quran, pahalanya mencurah-curah masuk ke dalam akaun kita. Dan jangan lupa, pelajar-pelajar rekod terbaru, umur 7 tahun boleh hafal 3 juzuk. Dan Masya Allah, tuan-tuan dan puan-puan, mereka ni bakal lahir jadi ulama, bakal lahir jadi pemimpin, bakal lahir jadi arkitek, engineer, lawyer, tapi di dadanya ada Al-Quran. InsyaAllah, pahalanya ada saham untuk kita. Dalam masa yang sama, ini tanah yang sedang kita tolak, 6 juta tuan-tuan kita dah beli. Sekarang ni kita perlukan dana sebanyak 25 juta untuk bina sekolah rendah dan sekolah menengah, komplek Pusat Kecemerlangan Pendidikan MTS FAS. Dalam masa yang sama, Ustaz merayu tuan-tuan, infaklah. Nombor akaun dah tertera, nombor telefon dah ada. Scan QR code yang ada ni tuan-tuan. Kami bukan scammer, tapi ini perjuangan kita bersama. Dan Ustaz merayu tuan-tuan, agak sedihlah kutipan. Ingatkan bulan Ramadan ni kutipan bertambah, tapinya agak menyedihkan. Ustaz merayulah. Siapa-siapa yang ada di luar sana, tolonglah pujuk hati kita. Scanlah My Jariah, e-Legacy ataupun zakat. Founder-founder produk, jutawan-jutawan kat luar sana, tolonglah. Tuan-tuan, kita nak kaya di dunia, nak kaya di akhirat. Jom sama-sama kita scan QR code dan nombor akaun dah tertera ni. Mudah-mudahan tuan-tuan yang menyumbang, pakcik, makcik, ya Allah, Allah luahkan rezeki, sihat tubuh badan, masuk ke dalam syurga sekeluarga. Wallahualam. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan mendengar rayuan Ustaz itu seolah-olah memanggil kita. Dan inilah di antara yang saya suka dengan Assalamualaikum ni, rayuan, pujukan yang membawa kita untuk berbuat kebaikan. Terus berbuat kebaikan. Jadi para penonton, ayo sama-sama kita infak kepada MTS FAS. InsyaAllah, moga ada keberkatan pada setiap yang kita zahirkan tu, pada setiap yang kita sumbangkan, terutamanya di akhir-akhir Ramadan ini insyaAllah. Terima kasih banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Hanafi Abdul Malik. Jazakallah khairan katsira Ustaz, yang juga merupakan ikon Mahat Tafiz Sain Fatimah Az-Zahra. Dan kepada anda para penonton, kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Tahukah anda ada satu amalan yang memanjangkan umur serta menjadi puncak rezeki dan juga meraih kejayaan kemenangan, iaitu amalan berinfak. Masya Allah. Berinfaklah kepada dana pengurusan dan pembinaan MTS FAS sekarang. Infak sedikit tanda ingat, banyak tanda mampu. Dan selagi mana anda ikhlas menyumbang, selagi itulah pahala menderu-deru menanti anda, insya-Allah.